Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita akan tengok bagaimana kaedah untuk kita masukkan struktur kolom melalui kaedah memasukkan melalui load family. Okey, pergi kepada insert, pergi kepada load family. Okey, contoh kita nak masukkan M concrete square column. Ini adalah struktur yang baru yang kita akan masukkan ke dalam Revit. So, klik open. Proses untuk penukaran. Okey, kemudian kita pergi kepada struktur. Di dalam struktur ada beam, wall, column dan juga isolated. So, kita pergi kepada column dulu. Okey, di dalam column ada size yang telah diberi. Kalau by default tadi, kita hanya ada 300 kali 300, 350 dan 400 ni adalah yang kita buat kemudian. Okey, saya tunjukkan satu contoh bagaimana kita hasilkan 350, 350 dan 400 kali 400. Okey, klik pada 300. Kita pergi kepada edit type. Okey, dekat sini kita kena duplicate dulu untuk ubah. So, ini adalah 200. Ini adalah 200. Dan kita klik. Okey. Dekat sini kita jangan lupa untuk kita ubah. So, di sini adalah 200. Kemudian dekat description ni, biasanya kita akan tulis reinforced concrete column. So, kita tulis begitu. Okay, dan kalau ada type mark, kita akan masukkan juga type mark di sini. Okey. Dia apply. Klik OK. Okey, apa yang perlu kita buat ialah kita kena pergi kepada manage untuk masukkan dia punya concrete cover. Pergi kepada project parameter. Okey. Di sini dah ada concrete cover. Cuba kita double klik. Tengok ini adalah perkara yang kita dah buat. Maksudnya concrete cover. Kita ubah text. Kita ubah all instant. Dan di sini kita dah pilih dia sebagai structure. Dan kita klik OK. Yang ini kita kena pilih dia sebagai structure. Structure column. Okey. Bila kita dah pilih dan kita klik OK. Jadi apa-apa penambahan yang kita nak buat, kita boleh pakai kaedah yang sama tadi. Manage, parameter. Kita masukkan parameter baru, concrete cover untuk kolom, mungkin concrete cover untuk beam dan sebagainya. Gunakan yang ni, new parameter. Okey. Klik OK. Sekarang kita pergi semula kepada size 300.5, 350 kali 350. Dan di sini adalah kolom yang kita akan letak. Okay, tapi sebelum tu saya keluar dulu daripada manage. Kita escape. Kita pergi kepada structure. Kita pergi pada kolom. Kita pergi pada vertical column. Kita dah pilih. Dan kita assign di sini. Okay, tapi sebelum tu ada perkara yang kita kena faham. Kita kena berada di ground floor level supaya kolom ni akan turun ke bawah. So, dia akan pergi kepada foundation level. Okay, kita klik dulu. Dan di sini tak berapa nampak. Kita ubah kepada shade supaya kita boleh nampak. Okay, dekat sini dia masih lagi belum clear. Apa yang boleh kita buat ialah kita tutup sementara Revit link yang kita dah bawa masuk tadi melalui kaedah tekan button V sebanyak 2 kali. VV. Lepas tu pergi kepada Revit link. Kita offkan dulu fundamental Revit link dan kita klik OK. Okey, kat sini dah nampak. Kemudian kita klik lagi dekat sini. Okey, untuk melihat bagaimana hasil ni, kita boleh pergi kepada east. Okey. Klik OK saja. Cancel dulu supaya kita boleh nampak ini adalah hasilnya tadi. Okey. Saya balik semula kepada ini dan saya tunjukkan kepada di mana sepatutnya benda itu berada. Okey, yang ini. Okey. Kemudian bolehlah kita teruskan kepada bahagian-bahagian yang lain. Cuma di sini saya nak ingatkan, pastikan base level, okey, macam ni pergi kepada nose ni.
pastikan base level, ini adalah base level, foundation level, dan bermula daripada ground floor. Maksudnya kita melukis di ground floor dan base level akan pergi kepada foundation level. Melukis di sini, kolom akan turun sampai foundation level. So, jadi kita boleh ulang semula sehinggalah selesai kita masukkan kolom. Pergi kepada structure, pergi kepada kolom. Okay. Pastikan ini adalah vertical. Pergi kepada setiap kolom, klik, klik, klik sehinggalah selesai semua dan hasilnya kita akan dapat. Saya ambil contoh yang jauh sikit dekat sini. Prosesnya berulang. Okay. Sini dan di sini. Okay. Cukup dulu untuk yang itu. Mari kita tengok bagaimana kaedah ni, objek ni telah dihasilkan. Okay. Kita boleh tengok melalui is, kita boleh tengok melalui nose dan juga kita boleh melihat melalui 3D. Okay. Sama juga untuk yang ini, kita boleh gunakan kaedah select all instant in visible view dan kita boleh gunakan shaded untuk nampakkan hasil kerja kita. Okay, cuba tengok dekat nose, cuba tengok dekat is. Okay. Boleh selesaikan untuk keseluruhan bahagian dan sila semak di 3D hasil kerja yang kita buat.